Penyanyi Aming Spring baru-baru ini buat ramai tersentuh apabila berkongsi tentang kisah silam yang pernah mengubah seluruh hidupnya. Menerusi satu siaran langsung di TikTok, Aming mengaku dirinya suatu ketika dulu bukanlah seorang manusia yang baik. Tapi menurutnya, pengalaman dipenjarakan menjadi titik paling besar yang membuka matanya tentang kehidupan. Katanya lagi, kalau dia tidak melalui fasa hitam itu, mungkin dia tak akan jadi seperti dirinya hari ini. Apa yang paling menarik perhatian ramai apabila Aming secara terbuka mengucapkan terima kasih kepada pihak polis yang pernah menahannya suatu ketika dahulu atas kesalahan penyalahgunaan dadah. Bagi Aming, pegawai polis tersebut menjalankan amanah dengan penuh integriti walaupun ketika itu dia mempunyai wang dan harta yang banyak. Dia sendiri mengaku kalau pegawai itu memilih jalan salah dan menerima rasuah, mungkin semuanya boleh diselesaikan dengan mudah. Tapi menurut Aming, Allah telah membuka hati pegawai tersebut untuk tetap berlaku jujur dan menjalankan tanggungjawab dengan betul. Perkongsian itu buat ramai tersentuh sebab jarang seseorang mampu melihat hukuman dan kesilapan silam sebagai satu bentuk penyelamat dalam hidupnya sendiri. Aming turut berkongsi bahawa selepas dibebaskan dari penjara, dia mula melihat kehidupan dengan cara yang berbeza. Katanya, dia tak mahu lagi hidup hanya mengejar dunia semata-mata. Sebaliknya, dia mahu belajar mencari keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Untuk rekod, Aming Spring pernah dipenjarakan atas kesalahan dadah sekitar tahun 2011 sebelum dibebaskan pada tahun 2016. Kini, Aming dilihat kembali aktif dalam dunia seni dan semakin diterima baik oleh peminat muzik tanah air. Kadang-kadang, titik paling gelap dalam hidup seseorang sebenarnya boleh jadi permulaan kepada perubahan yang paling besar. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi